Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh menyatakan hasrat agar UMNO dan PAS dapat bersatu demi membentuk penyatuan orang Melayu. Ujarnya penyatuan itu penting bagi memastikan kekuatan politik Melayu terus terpelihara dalam landscape politik negara yang semakin mencabar. Jangan lupa subscribe Sourcefood Channel, kemudian like dan tinggalkan komen-komen yang bermanfaat untuk bacaan semua orang dan nantikan pelbagai lagi berita-berita viral daripada politik, hiburan dan viral isu. Bye! Menurut beliau, sudah tiba masanya dua parti terbesar Melayu tersebut mengedepikan perbezaan demi kepentingan agama, bangsa dan negara. Kita akui selama ini ada bertikam lidah, ada perselisihan, ada merajuk marah dan bergaduh. Sudah tiba masanya kita kembali bertaut dan menyuburkan jiwa besar demi mengembalikan kepentingan nasional, katanya. Konvensyen bertemakan Hala Tuju UMNO dalam Kerajaan Perpaduan dihadiri seramai 1,800 ahli itu turut menyuarakan pandangan dan isi hati secara terbuka serta berani dengan menilai semula kedudukan parti dalam kerajaan kini. Saya menyeru pimpinan untuk menutup cerita lama. Jika ada yang terasa, tutuplah cerita lama itu, buka lembaran baru. Kita belajar daripada kesan perpecahan dahulu apabila orang kita semakin berani dihina dan isu-isu sensitif semakin dibicarakan secara terbuka, seolah-olah orang Melayu tidak lagi wujud di negara ini, ujarnya. Beliau turut menegaskan bahawa akar umbi sebenarnya tidak mempunyai masalah besar untuk bersatu. Sebaliknya, perpecahan sering berpunca daripada kegagalan kepimpinan untuk berlapang dada. Saya menyeru pimpinan parti saya sendiri dan parti-parti lain, cukuplah. Agama dan bangsa kita memerlukan kita hari ini. Lapangkan dada dan saling memaafkan. Saya tidak sanggup melihat orang Melayu terus terhina di tanah air sendiri, kata beliau.